Beza kita bila naik kenderaan dengan anak-anak, bagi phone untuk anak main game. Rasulullah bila naik kenderaan, Nabi sebut, "Ya ghulam, wahai anak, dengar, aku nak ajar kepada kamu beberapa panduan." 4 benda untuk anak kecil ni. Budak yang hari-hari dalam akal dia main, mewarna, menconteng, bermain. Wahai anak, jaga Allah. Bila-bila masa saja kamu perlu Allah, kamu akan mendapati Allah menyahut seruan kamu. Ini Nabi ajar. Jaga tuntutan Allah. Benda apa jaga tuntutan Allah? Jaga sembahyang. Benda apa yang kita buat tiap-tiap hari? Solat lah. Mana ada puasa tiap-tiap hari? Yang setiap hari ni antara yang paling besar, jaga solat, jaga aurat, jaga ibu ayah. Khidmat dengan ibu ayah ni yang besar. Maka nak mula umur berapa tuan-tuan dan puan? Mula umur 7 tahun. Anak umur 6, kita dah bagi tahu dekat dia seminggu 2-3 kali, bagi tahu dalam keadaan tengok mata dia, tengok muka dia. Abang, tahun depan abang 7, ayah akan bawa abang pergi surau tiap-tiap hari untuk solat. Tentu je anak tu akan masuk dalam ni. Bagi tahu dekat dia, kakak, tahun depan abah akan suruh kakak pakai tudung tiap-tiap kali nak keluar rumah. Setiap kali dia dah simpan dalam ni. Lepas seminggu kita sebut, lepas sebulan kita sebut. Akhirnya diri dia bersedia untuk tutup aurat dan solat.